bahagian depan kedai Ni bahagian depan gudang Okey. Kita ada satu gudang ataupun shop plot, tapi dia dah buka jadikan gudang lah. Asal sebelum ni dia buat kod, dia buat dia buat proses makanan lah. So sebelum ni dia ada cold room apa semua. So this is like 60 kali 55. So dalam 3,000 lebih lah, 3,000 lebih. Okey, so belah sini ada lorong satu. So dia ada tambahan bilik tepi. Ada tambahan lagi dalam 1,000 lebih kaki persegi. Okey, ni dia ada office, satu office dan ruang ni lah. Okey, sesuai untuk kalau nak buat frozen food ke apa ke. Memang sangat cantik. Kat tepi tu ada bilik lah. So untuk ruang ni tak ada toilet lah, tapi kita boleh sharing dengan toilet ada belakang. Okey, ni betul-betul tepi jalan utama. Alright. So, untuk tambahan ruang tepi, kita ada satu lagi kawasan di sebelah. So dah ada pintu. Ni ada ruang tambahan lagi 10 kali 55. 550 kali maknanya 1,500 kaki persegi lagi ada lagi. Okey, sekali dengan toilet. Ini ada toilet Ada satu toilet. Okey. Lepas tu ada depan. Okey, ni ada bilik. Bilik boleh buat bilik pekerja lah, tapi kena renovate dengan cat baru lah. Okey. Dinding sampai sini, tapi belah atas ni kena tutup balik lah. Okey, lepas tu di sini ada satu shop, ada shop blok kecil ni dah disewakan lah, ruang kecil ni. Jadi kita dapat yang ni dengan satu harga tadi dan sekali dengan yang besar ni. Okey, sekali dengan yang besar ni. Okey, lebih kurang dalam 4,000 lebih lah kaki persegi. Alright. Okey guys, aircon satu, dah ada satu set CCTV. Okey, di mana dekat gudang tu dah ada point CCTV pun dah ada kat situ. Okey, ada few points lah, hujung sana pun ada CCTV. Alright. Okey, ni bahagian belakang gudang. So dah ada longkang direct kerajaan yang besar kat situ. So dia pun ada longkang yang ni, maknanya daripada dalam dia dah tutup longkang tapi boleh buka balik. Okey, so boleh direct ke longkang besar. Cuma sebelum ni dia dah buka balik lah. So tu longkang besar. Okey. Alright, ni longkang besar belakang. So dia ada pagar kat situ. Boleh buat laluan kenderaan lah, kalau boleh muat kereta, satu kereta kecil, van ke, boleh lalu lah. Alright, ni bahagian belakang kedai belakang gudang.